dan Kesihatan Pekerjaan 1994 lebih kepada pengaturan kendiri, self-regulation. So, apa yang kamu faham dengan term tu? Ingat tak? Siapa boleh ingat balik? Okay, pengaturan kendiri bermaksud kamu sendiri sebagai seorang pekerja berperanan untuk jaga awak punya keselamatan dan kesihatan. Betul tak? Awak lah, betul tak? Siapa nak jaga awak? Awak sendiri lah. Alright? Dan pada masa yang sama, awak kena jaga keselamatan dan kesihatan orang lain. Jangan awak buat salah, orang lain pula kena. Perbuatan awak, orang lain cedera, orang lain mati dan sebagainya. Itu maksud pengaturan kendiri. Alright? So, aturan tapak bagi perlindungan orang awam lah. Jangan buat kita salah, orang lain pula kena. Orang lain ni bukan setakat orang awam saja tau. Orang lain boleh jadi orang awam di luar tapak. Orang yang datang berurusan dengan kita. Ada yang hantar supply barang, betul tak? Ada yang datang visit saja, anak buah dia bagi buah makan ke, macam tu ada juga. Betul So, dan macam-macam lagi lah. Okay. So, kemudahan kantin saya dah beritahu satu benda yang penting, yang wajib perlu ada, betul? Sebab you nak rehat, nak makan. Dalam tapak boleh buat kantin, boleh masak-masak. Mi goreng, mama boleh. Asal tak boleh? So, memang tak boleh lah. Kalau kita bawa bekal makanan yang sudah dimasak daripada luar, kita jual kat situ boleh. Cuma kena pastikan tempat kita mana kita nak establish kantin tu, jangan ada abu lah kat situ. Itu penting sebab tu Pak Abu masuk makan.